Ni baru style doh. Mana ada orang ambil motor malam-malam kat tepi kebun macam gini. Korang nak sangat kan? So, motor ni kita progress. Restore 1 per 1. Lek-lek tenang je. Mana yang kita nak onkan dulu Aku rasa body lah. Kejap. Kita tengok condition dulu. So condition dia agak parah jugalah. Ini bencana. Kau tengok ni karat betul-betul kurap siap. Ini nak gaya apa Ini bencana. Ini makan modal. Meter. Oh, meter handsome lagi. Boleh lah buat ada-ada, buat rasa-rasa. So progress restore motor ni. Terus part by part dalam satu scene ni. Full episode. Platform lain memang part by part lah. Ada kucing. Peresmian. Sabar So, tunggu. Stay tune brother. Alhamdulillah geng. Motor pun dah sampai dekat bengkel AMG. Aminuddin Motor Garage. Aminuddin Motor Sport ke Aminuddin Motor Garage Aminuddin Motor Garage. Dah sampai. Motor pun dah tak ada dah. Ni barang-barang dia, kita dah lerai kan. Bukan aku, dia yang lerai kan. Ni body. Nanti besok kita pergi hantar powder, hantar apa yang patut lah. Ini enjin, dia barai kan. Tengok, sini. Tengok blok. Manis. Apa saiz? 57. 56. 56 je saiz dia. Manis ni. Blok jual. Berapa? 55G kan? 1000 kot. Mahal ni buat ori. Buat modal pusing balik. Ni part-part dia kita tak tahu mana yang boleh pakai. Macam wiring. Wiring ni kita kena beli baru. Switch kita kena beli baru. Wiring atas tak boleh pakai. Ni CDI apa aku pun tak tahu. Lampu. Kita tak pakai lampu ni kot. Tapi yang penting dia original. Original ni tak kan? Original. Ini meter pula. Handle ni pun kita hantar buat sekali. Buat apa yang patut. Macam ini. Ini boleh restore ke Mat? Boleh. Yang mana? Yang ni. Baru. Ni beli baru. Pak Amin kata dia beli baru ni. Baru. Mati. Ini boleh sembuh lah. Ke ni CNC? CNC ya, alang-alang. CNC, okey. Alang macam motor aku lah. Oh, macam motor ni. Tapi sayang. Tak ada enjin. Motor ada, tak ada enjin. Macam mana? Ada. Apa lagi yang manis-manis? Tak ada yang manis lah. Semua bagai lah. Motor pun ambil tepi parit. Double stand boleh pakai. Kita sembuh nanti kita restore. Ini kita pakai ke? Dah tak pakai tak? Baru. Ni fork macam mana tu? Ni dah karat ni. Baru. Boleh repair ke? Boleh repair? Baru lah. Bodoh. Matilah nak kalau semua benda nak baru kan? Kalau semua benda nak baru, baik aku beli motor baru je. Aduh. Ada Zack tak ada baru. Tu lah, Zack tak ada motor baru kan. Ni. Kita tengok. Kita tengok dia buat apa ni? Apa yang dia on tally? Baru Koyak lah. Kawan-kawan ni. Baru semua. Janganlah macam tu. Aku dah goyang ni. Aku terpaksa gadaikan sesuatu harta benda lagi untuk membuat sesuatu benda yang pelik ni. Kulit bos. Oh, manis. Tak korek. Standard original. Ori Wawa Zainal. Oh, betul. Yalah, manis. Barang ori kita jual. Kita tak pakai barang ori. Kita pakai barang full racing. Baru berada di kelompok hadapan. Kau tahu tak? Duduk dekat dalam kelompok depan ataupun tengah-tengah. Kalau depan sekali tu bonus. Kan? Yang penting tak piut. Alright. Luncur. Kita luncur. So, tunggu. Sekejap lagi. Ni besok punya cerita lah. Ni besok punya cerita. Ni hari ni punya cerita. Dah tak ada lah. Tu je lah untuk malam ni. Besok part lain ni dah tak ada cerita dah. Enjin pun dah buka dah tak ada cerita lah.
orang ni. Aku beli sikit-sikit lah barang dia. Macam ni, footrest. Footrest katal. Yang ini batu handle. Nampak? Batu handle. Yang ini skru. Skru footrest. Okay, ni tak bawa dulu. Yang kotak besar ni cover set. Kita pakai cover set OEM je. RZ OEM. Kita masuk cover set katal. Yang ini fork depan. Fork depan kita pakai KYB je. Senang kata kan. Untuk nak restore motor apa-apa pun kita ikut bajet kita sendiri. Okey? Kita tengok poket kita, takat mana kita mampu. Okey? Aku restore motor ikut bajet aku sendiri dan ikut aku punya cita rasa, bukan ikut cita rasa orang. Jadi kalau korang suka guna cara ni, bolehlah jimat. Ikutlah. Itu semua masing-masing punya cerita lah. Aku nak tunjuk kat korang cover set ni. Barang-barang yang aku beli ni, korang boleh tengok link dekat description. Susah betul nak sebut. So ni kita buka dulu. Kita tengok dia punya cover set. Allahu Akbar. Manis tak manis? Unboxing. Unboxing apa? Unboxing cover set. Apa? Kita belanja bajak je lah. Bajak je lah kita belanja Oh, manis. Bajak. Boleh masuk balik. Kita nak tengok semua lah. Buka semua. Lepas tu korang tengok lah. Kepala merah. Kita buka. Tapi terlalu banyak sangat lah plastik nak kena buka. Kalau aku tunjuk sekarang ni, ada persen, tak surprise lah. Kepala merah ni, siap sikit tanam. Korang rasa warna merah apa? Rahsia lah. So kalau kau nak tengok hasil motor ni, kejadian dia apa, subscribe aku punya channel ni. Lepas tu follow rapat. Aku akan update semua sekali. Sebab body aku dah hantar pergi powder. Body hantar powder, headblock semua hantar powder lah. Casing semua aku hantar powder. Dengan body tu buat balik. Yang karat yang ropot, yang dah nak tanggal, stand yang dah tanggal tu dah tercabut kan. Semua buat balik. Adalah part-part baru yang kita beli. Macam cover set ni memang kena beli baru lah. Motor tahun lama aku convert katal. Macam wiring pun sama. Wiring kita kacuk-kacuk. Baru manis. So, ni barangnya. Tak dalam ni lah. Batu-batu betah, batu bertangkuk, apa semua ni. Fork tak boleh tak dalam ni. Fork tak dalam ni. Pecah lah nanti. Cover set tak? Ini je lah dulu. So, ni kita pergi hantar bengkel. Kita tengok apa reaksi pula Pomen Mesti Pomen geleng kepala. Jap. Stand by masuk dalam kereta. Lepas tu kita pergi hantar kat bengkel. Aku dah sampai bengkel. Barang aku turunkan dulu. Macam mana dia boleh dekat bawah tau? Pomen pun dah geleng kepala lah. Pasal tak tunggu barang sampai dulu. Semua baru ni kan. Nak macam mana? Aku dah tak sabar nak post video. Kau kena terima lah. Yalah. Siut lah kau. Semua set-set bajet je. Tenang-tenang je. Kau memang fighter. Speed. Bebek lah apa-apa. Macam mana speed? Weh, fork race sampai sekali Satu set dah ni. Ada tunjuk dalam video simple je. Boleh. Kira barang Marhain lah. Dia Pomen yang unboxing. Serabut. Okay, manis Mana tu? Color dia cun lah. Dia siap tanam tu. Siap tanam. Cun lah. Defect sikit-sikit ni biasalah. Alah, OEM. Yang penting Mahrin. Sekarang ni berapa bulan Ya. Orang kau cik tam Kenapa? 9.50 Dia main kucing. 12.94 Main. 2025. Main.
Pergi. Kita tengok motor kita ni siap berapa bulan. Sebab body ambil masa berapa lama? Sebulan lah. Body sebulan. Sebab tengah banyak kerja sana. Semua nak pergi ada tag member, gila lah. Itu semua itu jam nak restore. Tengok tank sikit. Betul balut Belanja. Banyak tank. Oh, aku sanggup tau. Tak nak unboxing kat rumah. Kau yang unboxing kan. Benda-benda macam ini memang kena unboxing depan Momen. Dia Momen yang unboxing kan. Mantap. Yang penting tak kena bahan walaupun OEM. Apa? Omen pun pakai OEM. Ya. Main. Ini kita tengah work tau. Oh, manis. Color idaman. Mercik. Aku macam nak pakai putih juga. Merah putih juga boleh tak? Main. Oh, manis. Yo. Manis tu tank dia. Boleh. Not bad. Boleh beli lagi satu. Kau jadikan aku 3 smart mal apa beli OEM? Tak. Ya. Mana tak ada. Uncle. Panggil uncle, bukan panggil orang. Apa je ada dah ni? Ni apa ah? Tahu tengok. Fairing. Oh, fairing. Ya. Pergi. Ni apa? Mak guard. Agak dia apa? Mana sama agak dia? Nampak. Dia dah ni defect ni biasa ni. Dia dah rebate besar macam Ori. OEM tapi macam Ori, dah rebate besar dah. Nice. Mana yang defect tu? Defect sikit-sikit je. Defect sikit je sini. Nanti ni dah letak fork, dah tak nampak dah. Dah jalan manja lah. Lagi apa Eko. Oh, Eko ni yang kita nak tengok. Dah pasang nanti. Mengimbau memori kenangan 2000 kau, betul tak? Tahun 2008, 2009 warna ni. Betul tak? Ni first model lah. Kalau first model kata lain lah. Biru putih, merah Eko putih. First model tahun berapa? 2004 dah, 2004 dah. 2004. Aku pun tak ingat lah. Banyak sangat model lah RZ ni. Yang tahu komen lah. Kita orang tahu lumba di atas jalan. Bab kaji ni, alah. Manis tak? Elok. Oh, memang manis lah. Mercik lah ni. Kakak cantik tak? Cantik kan? Apa-apa. Memang apa? Memang mantap lah. Jadi lah, lepas ni dah boleh beli OEM je lah. Boleh. OEM je. Aku sebenarnya pakai OEM juga. Kan? Tak pakai shell luar ni. Oh, ni dia punya fairing je. Itu apa? Fairing Di bawah tu. ni benda ni memang dapat sekali beli OEM. Tahu bawah. Dan ini dah siap pasang pula. Oh, ini mati Mati. Tapi dia punya bling tu. Jadi macam apa? manik dia. Kilat tapi dia. kilat-kilat dia ada pearl-pearl dia lagi tu, Mak. Kau nampak kalau kat tak? Kau tengok dekat dalam video ni, nampak tak? Dia punya pearl-pearl dia. Boleh. Defect tu. Wah, ni ada sikit. Lika dia macam ada abu. Sikit lah, biasalah. Biasalah. Alah, benda murah. Lek ah, yang penting nampak macam ori. Tak payah nak main ori sangat. Kan? Betul. Dia bukan orang yang kaya raya tak? Kita main dia nampak ori je. Tu dah manis tak? Tapak okey semua. Kalau okey kan, kepala. Okey je. Itulah mak, aku dapat bayangkan lah motor yang warna macam mana gaya. Lambat aku pasang kat motor aku lah. Alamak. Jangan macam itu kawan. Wiring tak sampai lagi. Banyak lagi benda tak sampai. Ni fork. Up.
Ni colour dia pekat tu. Alah, okey Nice, bukan nice. tak. Nice, Kau nice. tanya pun kau punya fork ni original ke KYB? Ya. Kalau sampai tahap macam itu, Okey. mak, macam pelik je tak? Ada ke orang tanya macam tu? Ada. Aku. Apa dia? Okey. Saya tengah record, jangan kacau. Otak pun sampai hancur dah. Pergilah main. Hujan basah Tak apa, kejap lagi tergerak ni. Okey, Tam. Kau nak gerak? Kau ni, betul kau biar aku je buat benda ni semua. Kau nak gerak dengan anak kau ni. Kau tinggalkan aku dah sepah macam ni. Aduh. Like lagi, like, subscribe. Nanti kita buat lagi video untuk Arezek dia. Ini kira episod 1 lah, Mek. Episod 1 kan? Episod 1 lah. Satu lah. Episod 1. Tunggu episod 2, barang dah siap. Harap-harap lah Tapi kena tunggu sebulan tak? Sebulan lama. Dia kena slow-slow. Sekejap Jadi- aku nak layan ni. Kau berat kau. Korang Ha, jom, stay tune, jom. okey? Gerak lu. Cepat. Apa je. Jangan lupa Ha. subscribe. Tekanlah button apa sekalipun. Ha, Apa naik, benda naik, yang ada tu tekan. Assalamualaikum. Sini.